Selamat pagi, cikgu. Aku dengar dari cikgu si cringe. Korang buat video belajar China, belajar Mandarin. Korang ni teruk, bodoh, hodoh. Cikgu, dia tanya cikgu perempuan ke lelaki. Cabaran pertama ada 3 pusingan di mana saya akan tulis nama haiwan dalam tulisan Jawi dan para pelajar hanya ada 5 saat untuk tengok sebelum mereka cuba teka haiwan tersebut. Cabaran kedua ada 2 pusingan di mana saya akan tulis beberapa ayat dalam bahasa Melayu bersama dengan tulisan Jawi. Para pelajar kena teka apakah tulisan Jawi tersebut. Akhir sekali, para pelajar akan diberikan kertas yang ada huruf Jawi dan mereka harus cuba teka untuk baca setiap perkataan yang diberikan kepada mereka. Pelajar yang dapat markah tinggi akan menang, manakala yang dapat markah rendah akan diberikan hukuman. Kita ada pelajar baru, si cringe punya anak. Bagi tepukan, bagi tepukan. Sama. Apa nama awak? Nama saya Cringe Junior. Wan sikit, aku tua tapi dengar. Nama saya Cringe Junior. Kenapa you jerit dalam kelas saya? Datang depan. Oh my god. Apa aku cakap? Tak boleh jerit dalam kelas, datang depan. Cringe Junior. Oh, cringe. Apa ni? Cikgu bulat suka main sabun dengan kanak-kanak dan saya tunjuk parut. Itu betul lah, tapi siapa tulis? Kenapa sasi you letak ni? Kenapa sasi letak ni? Budak cringe. Apa ni? Siapa sasi? Ni. You Cikgu bukan cringe junior ke? Cikgu, You tuliskan. Cikgu, nama saya Cringe Junior. Saya bukan Sasi. Okey kelas, fokus tolong ah. Aku tak mau benda macam ni dalam kelas saya. Saya tak tahu siapa sasi, tapi saya rasa dia cringe. Guys, aku bagi satu tips ya. Untuk Jawi, pembacaan dan tulisan from right to left. Okay? Okay, so korang ingat kan, kita ada 3 challenge. Apa bunyi tu? Apa bunyi tu? Siapa? Speaker siapa? Raj! It's you, Raj. Benda bodoh! Cikgu, saya rasa dia buat bunyi turtle. Apa bunyi tu, Raj? Cikgu, suruh dia buat bunyi tu. Cikgu buat. Cikgu, dia bawa speaker dekat sekolah, cikgu. Raj, ini bukan music class lah, Raj. Okay, 1, 2, tak boleh! 3, 4, 5. Ni apa BYD ke apa? Exactly. Aku cakap tulis ke? Sorry. Ha? Korang ni dua bodoh. Sorry, cikgu. Cakap je banyak. Mulut je gerak. Sorry, cikgu, sorry. Cikgu, tengok dia tulis. Dia lukis. Apa ni cikgu? Ni kelas lukisan, cikgu. Okey, itu jawapan awak. You simpan sekarang. Apa yang saya tulis ialah Oh, Rama-Rama. faham. Sekarang tulis. 3, 2, 1, dan letak pen. Apa ni? Okey, Ragu, you start dulu. Apa you buat? Ini Jawi, Ragu. Bukan kelas drawing. You ni bukan artis. You bukan ni Leonardo da Vinci ke apa? Tapi cantik tak, cikgu? Saya tulis dia. Saya lukis dia. Emlan, apa you buat? Rama-Rama. Ha? Rama-Rama. Apa? Itu bukan tulisan Jawi ya. Sasi, jangan cakap siapa P. Kenapa ada 2 P? Bila je Jawi ada P? Cikgu, dia yang artis, cikgu. Dia lukis Rama-Rama. Raj, you ni tulis apa pun Raj. Perfect. Ini macam aku buat macam ni. Dia conteng cikgu. Untuk round ni, Hemlan dapat 1 point. Tapi memang salah. Tak close langsung, tapi among all the sheet, you had the nicest sheet. Tengok. Ini. Tapi Hemlan close lah. Korang boleh tengok yang ini? Okey. Apa ni? Dash. Itu dash. Dalam Jawi, ini sama. Mantap, dok. Apa lagi perkataan sama macam rama-rama ada dash? Bola jaring. Obo. Bola jaring. Mana dash? Mana dash tu dalam bola jaring? Dalam you punya bonggong. Hemlan, ada lagi? Buah-buahan. Okey, bagus. Bagus. Saya suka Sasi. Minum minuman. Okey, Raj. Kaki. Bro, pergi Muay Thai lah bro. Pergi Muay Thai. Raj, you minus 1 point. Weh, serius lah. Minus 1 point. Okey, next round. Okay, baiklah. Kalau siapa buat teamwork, Cikgu, dia ajar teamwork. okey, saya akan sumban rotan saya dalam you punya ponggong. Yeah. Tapi untuk you, Hemlan, dalam hidung. Yang boleh tak? Aku gosok pohon nanti. 1,
2, 3, 4, 5, 2, 1. Pen down semua. Nak benda korang tulis ni? Ini tak sama. Ni perkataan. Tengok apa Ragu buat. Ini signature ke Ragu? You punya signature. Okay, Sasi. Kata cikgu. You ni close Sasi. Tapi you lupa letak dot. Mana cikgu mana? Tapi cakap mana? Cikgu sekarang kita belajar kan? Cikgu. Saya letak dot. Cikgu saya pun letak dot cikgu. Saya letak dot. Cikgu. Tapi placement dot you Raj dah lari. Cikgu saya letak dot. Dah lari. Okay aku fair Aku bagi point kepada Himlan dan Raj lah. Cikgu ni Sasi, kalau you letak dot betul lah, you saja yang menang. Cikgu, dia cakap cikgu gemuk. Cikgu. Suka gemuk. Datang cikgu. Kau cakap cikgu gemuk. You dengar apa dia cakap? Betul dia cakap. Kau cakap cikgu gemuk weh. Turn round. Bodoh. Cikgu cakap turn round. Tak, bukan macam tu. Ini video bukan macam tu. Oh ya. Ini betul-betul belajar. So, tak ada special ending. Yeah. Sekali lagi cikgu, sekali lagi. Sakit kan? Aku tahu. Okay. Siapa boleh teka? Kucing. Kucing you. Kalau you dapat bonus point Okey, cap bagilah dulu sikit. Cikgu cikgu berapa kaki? Okey. Okey. 4 kaki. Kucing. Cikgu. Kucing. Anjing. Anjing. Tak, ni macam lebah. Dia siap 4 kaki. Bodoh. Ni tak bodoh. You pergi kat kelas matai je ke? Sains, English, Maths tak pergi. Apa? DJ Khalid. So lebah okey ke DJ Khalid okey? Okay, semua salah. Lebah bro. Ini Yeah! Kau. Saya tahu mesti hidung you. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tulis sekarang. 2, 1. Okay, Raj tunjuk dulu. Raj! Wow. Astaga. You tunjuk. Ni sakit F1 Tutup, ni. you tutup. Apa? Sasi, apa you lukis tu? You tengok ni cikgu. Apa ni? Mountain ke? Apa tu? Cikgu, you tengok ni cikgu. You tengok ni. You tunjuk, saya tengok. Cikgu bukan ni. Cikgu, ini brand Nike. Oh. Aku. Apa ni guli? Apa guli ke you letak? Apa tu? Saya buat terbaik cikgu. Raj dapat 1 point. Oh my god. Siapa boleh guess haiwan ni dapat 3 point. Tapi tunggu jap. Aku akan bagi hint, tips. Haiwan ni nampak macam Himlan. Tu saya cakap dulu gajah. Okey. Gajah. Okey. Monyet. Okey. Kuda. Parrot. Parrot. You nampak macam parrot ke? Hornbill. Hornbill weh itu. Yes. Kepala besar lah bukan hidung. Tapir. Tapi ha. Sekarang saya akan tulis jawapan yang betul. You kena potong Oh yo. Hari Cahaya. Okey. Sekarang ni baca. Saya suka makan Makau. Makan Makau. Cikgu saya betul-betul tak faham Makau. Saya Okey. suka. Tapi ingat Jawi. So, ini. Faham? Okey. 3, 2, 1, go. 2, 1. Okey, Sasi pen down. Okey. Saya nak mula dengan si hidung. Oh my god. Syok. Bro, itu satu je bro. Ada 2. Apa? Aku cakap ada 2 perkataan. Tapi tengok underline ke? Masakan apa? Ha? Masakan apa? Ponggung you. Apa? No. I just rewrite. Jap. Emlet, apa you tulis? Masakan. Sama ke 2 ni? Ini benda sama. Oh, tak ada segi. Tak ada. Aku dah ajar. Apa dash tu buat apa? Macam mana dash? Oh, itu. Siapa boleh cakap macam mana dash? Oh, itu. Saya tahu. Cik. Ya, saya tahu. Okay, plus 1 point. Ya! Rago, tunjuk. Masakan rumah mak kau. Okay. Sasi. Makan makanan. Okay. Cikgu dia tiru saya punya jawapan. Tak, dia yang tiru. Saya suka makan makanan. Sasi! Sasi dengan Raj, dua-dua dapat 1 point. Cikgu, dia orang tiru cikgu. Tiru? Mana tiru? Ragu. Saya green. Cuba tiru pun lah Ragu.
Cuba tiru pun. Jangan guna punya otak. Semua otak. Terfungsi. Next round. Sangat senang. Malaysia. Saya suka makanan Malaysia. Saya suka nyanyi lagu negaraku. Bestnya. Sangat cool loh. Negaraku. Yeah. Tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Raja kita selamat bertata. Kenapa you tak bangun? Saya tak boleh tengok bro. Out of frame. Okay, kelas, fokus. Okay. Baca. Semalam saya dash janda sebelah. Okay. Cuba. Kau ni jangan tengok answer aku boleh tak you dong? Bro, you belum tulis bro. You belum tulis cakap. Raj, So tengok. brain awak apa? Jam. Motai. Top 10 messy moment. 3, 2, 1. Okay, semua pen down. Aku. Saya nak you baca dengan apa you tulis. Semalam saya melawat ibu bapa janda sebelah. Ambulance. Semalam saya melawat tandas rumah sebelah. Tengok Okay. melawat you copy saya kan. Sasi. Semalam saya menemui banyak bulu janda sebelah. Bulu. Raj. Ni tak tahu baca lah. So pakai pakaian dengan Berapa kali aku dah cakap. Dash tu apa? Tengok ni mesti negatif bro. Raj, berapa kat sini? Berapa? 3. Berapa Raj? Raj count. Raj count. Apa yang ada kat situ lah. Count. 1, cakap. 2, Ha. 3. Sekarang baca you punya berapa ada? 3. 3. Semalam saya menyiram pokok bunga. Ayo. Menyiram pokok bunga janda sebelah. Benda ni memang betul ke cikgu? Cikgu ada buat? Ni based on true incident ke apa? Ni based on true incident ke? Cikgu ni loyal. Loyal. Cikgu ni loyal. Loyal customer tu. Aku tak main dengan janda semua. Saya loyal je. So kalau you lawyer kenapa you cikgu? Last round sekarang ni. Round 3. Yes. Okay lah. Prabu Boleh, tolong sini. datang depan ambil kertas ni. Bagi Tolong korang semua. untuk kelas. Boleh. Okay, kita baca sekarang Slow ikut saya. Alif. Ba. Ha. Sa. Jim. Ha. O. Dal. Zal. Tot. To. Zo. Ain. Gain. Okay, stop. Tasi. Saya nak awak look into Ragu's eyes. Okay? Dan cakap huruf 2. The 2 alphabets after it cakap pada dalam Ragu punya mata. Tengok mata dia dan cakap 2 ni. Dengan penuh emosi. Kof. Bagus Sasi. 1 point untuk Sasi, saya suka ni. Ya. Okay, bagus Sekarang saya akan tulis. Bro, kau rasa alphabet dalam bahasa Jawa, tulisan Jawa ni? Sasi! Datang depan. Okay. Ada 2 dari sini, dari sini. Okay. Mula. Cikgu bagi tips ni perkataan apa cikgu? Perkataan apa? Okay, ini tepat. Tepat. Gian Toro. Weh, itu apa ni? Ini tempat dekat Amsterdam. Sekejap Okay, Sasi. Tolong cakap mana tempat ni? Mana tempat ni? Gian Toro. Ini satu tempat kat Thailand. Ke Thailand. Bagus. Dia sebelah Bangkok. Kan drop. Oi. Kecil ke bacik? Okay, Sasi pergi duduk. Ta. Wow. Batu. Gajah. Smart. What? Batu gajah. This is my place. Raj. Yeah. Datang depan. Raj. Ini Ya. satu perkataan je. Okay. Senang untuk awak. Oh. Okay. Aku bagi hint. Okay. Benda ni you are attracted. You suka benda ni. Weh, haiwan apa ni? Koftot wanda. Oh, ni Afrika. Koftot wadal. Raj, tulislah. You tahu kan ini bukan haiwan. Tu cuba combine, tengok apa you boleh dapat. Okay. Black Panther. 2, 1. Swan Final harimau. guess apa? Swan. Harimau. Aku cak.
Bro. D kan Raj. D. Deer. Harimau. Okay. Dugong. Dugong. Susah tu. Dia attract tu dugong. Oh, kan tak Raj? Kita suka dugong. Bila masa you suka dugong bro? Tak. Suka dugong kan? Tak. Saya lagi excited dekat cikgu daripada dugong. So you panggil datang sini. You panggil cikgu dugong. Tak. Dah datang sini lagi. Tip je. Okay. Okay ah. Kita move on sekarang ni. Imran. Datang ke depan. Okay sekarang Imran. Benda ni aku bagi tips ah. Sorry. Cikgu tak payah bagi tips. Cikgu guys. Bagi tips. Tak payah bagi tips cikgu tak payah. Mula sekarang. Tak tahu apa ni dia please. Mana minus 1 point? Minus 1 point. Kat mana you mula? Minus 1 point ke dia? Always right to left. Please. Padam. Apa yang ni? Mula dengan ni. Satu dot ke bawah apa? Satu dot. Tak. Cikgu, tak ada pun dot bawah. Tengok betul-betul lah bro. Saya dah tampar muka you. You tunjuk dot tu tak ada dot. Tampak saya. Okay, apa? Yang ni? Wow. Okay. Combine apa? Bawah. Oh, okay. Apa? Bahu. Kan! Apa ni? Bu! Okay, sekarang buatlah bodoh. Cikgu, please cikgu. Bro. Okay, ni La. Cakap macam La. Nanti. Bukanlah bodoh! Huruf D je lah! Okay. Combine dengan apa? Saya- Ini apa? Aku dah ajar. Ini apa? Yang ni apa? Aku dah ajar. Baru tulis dia lupa bro. Baru je you tulis. Yang ini apa? Wow. Okay, so ini apa aku cakap? Min. Kenapa you buat Ronaldo Cakap pose? La. Sekarang La. Okay, La. pronounce dia macam La. Dengan? Wow. Okay, apa? Lau. Bulat. Lu. Okay, yang ni. Okay, saya tahu. Apa? Ketiak. You dapat 1 point. No. Too late. Saya. Turn round. Dia suka curi point. Ragu, letak minus 1000 points. Minus 1000 points. Jadi kami dapat Tulis sekarang. Halo. Datang depan. Pelajar kesayangan cikgu. Okay, Ragu, kalau you dapat ni betul, you dapat 5 point. Yang ni related kepada awak. Kalau you dapat ni 2 betul. Yang 2 ni memang susah. 2 ni kena betul lah. Kalau you dapat 2 ni betul, okay, saya akan bagi you point. Tapi 2 ni, kalau you dapat semua betul, saya akan cium awak. Lamin Yamal. Semua kelas saya nak korang fokus. Saya nak korang tengok perkataan lam. Okay, sekarang semua boleh tengok lam tak? Ya. Okay. Boleh. Ada dot ke kat lam tu? Ada. Yang mana ada dot kat bawah? Satu je ada dot kat bawah. Okay. Lam. Yang ni apa? A. Apa? A. Okay, cakap. Apa? Ba'a. So, ba. Oh, sebelah ni. Okay. Oh, apa? Dia tulis. Bro, apa ni? You baca macam ni, tulis macam ni. Okay. Papa. Basah. Ha? Pa. Okay. Cakap. Cakap. Pa. Apa ni? Ba. Ha? Pa. Okay. Bapa. Bapak. Satu point kan? Ada 1 point pula. Okay, sekarang saya tak akan tolong you untuk ni. Oh, saya masih tahu. Bapak dia tak ada gigi. Bapak saya tak ada gigi. Hey guys, bapak dia tak ada gigi. Apa saya tulis Cikgu, Kenapa saya noted? Yang 2 ni dalam bahasa Inggeris. Noted. Oh, bahasa Inggeris. Sasi, I'm very proud of you Sasi. You really impressed me. Plus 5 point. Oh, you bagus lagi. Tadi emosi ya. You nak plus lagi 1 point ke? Ya, please Okay, boleh. tak boleh pergi duduk. So Sasi, round of applause for Sasi, our winner. Okay, Sasi. Sebab you menang, you dapat hadiah. Buka. Congratulations. Buka, nak tengok. Apa tu? Buka. Spender. Apa tu?
Aduh. You boleh cari gambar tu Sasi. Memang power. Pola, Hamlen. Datang depan. Tuhan tahu saya. Punishment Hamlen ialah saya dengan seluruh kelas akan rotan Hamlen. Ya. Please. Oh! Siapa nak lagi? Next. Oh. What? Oh, ngarai. Wah, tengok Raj baik. Boy. Ragu tolong datang. Show Raj how it's done.